Kue damui, beranikah macam makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Orang kita, orang kita, orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat Hari Raya Mira. Okay, di bahagian mood Hari Raya yang masih lagi kita terasa, kita nak bawakan kepada anda siri podcast Sembang Orang Kita untuk siri ketiga. Jadi di dalam mood yang masih kita rasa mood raya ni Mira, kita akan sajikan kepada anda pengisian yang lebih menarik. Dan sekali lagi bersama saya Azli Dan saya Amirah sebagai hos anda. Okay Mira, jemput duduk dulu. Selamat Raya Mira. Selamat Raya. So macam mana dengan Raya tahun ni? Okey, tahun ni Azli saya beraya di dua negeri, iaitu di Pulau Pinang dan juga Kelantan. So Azli, raya tahun ni kat mana? Saya pun sama juga, dua negeri, di Pahang dan di Perak. Tapi Alhamdulillah dengan raya tahun ni saya dapat rasakan kemeriahan dia lain macam. Wow, lain macam. Pelbagainya masakan raya lah. Ya, betul. Alhamdulillah ya Azli. Okey, bersama kita lagi ya untuk episod kali ini, episod ketiga dalam podcast Sembang Orang Kita, tempat di mana kita berkongsi ilmu, pandangan dan juga inspirasi. Azli dah ready ke? Yes, saya dah ready. Tapi sebelum tu saya nak menjemput kepada semua penonton yang masih belum lagi menonton dalam siri 1 dan siri 2 podcast Sembang Orang Kita Mira. Anda dijemput untuk menonton semula siri tersebut di dalam platform YouTube Jabatan Kemajuan Orang Asli. Okey Mira. Tapi satu lagi Azli, Azli lupa cakap, anda juga dijemput untuk ikuti semua platform media sosial kita di Facebook, Instagram, X dan juga TikTok untuk mengetahui pelbagai perkembangan informasi dan juga perkembangan terkini. Dan anda juga dijemput untuk berkongsi pandangan atau ada idea lain untuk nak dikongsikan dalam podcast kita ataupun dan juga mana-mana usahawan atau ikon nak diketengahkan. Okey, boleh komen di bawah. Dan insyaAllah kita akan lihat balik semula komen anda dan kita akan pertimbangkan untuk bawa ikon-ikon yang dicadangkan pada siri yang berikutnya. Azli, kita dah ke Lantai Kinjang sebelum ini. Dan untuk kali ini, kami akan bawakan sosok yang begitu penting untuk masyarakat orang asli di negeri Perak, iaitu Encik Harul Nizam bin Abdul Rahman, Pengarah Jaguar Negeri Perak dan Kedah. Apa khabar Cik Harul? Baik. Macam mana dengan raya tahun ni Cik Harul? Okey. Ya. Macam mana dengan raya tahun ni? Oh, Alhamdulillah. Raya tahun ni saya banyak berjalan jauh lah. Ya, maklumlah. Merantau daripada Kedah ke Johor. Baik, sebagai permulaan Encik Harul, mungkin boleh kongsikan sedikit demografi masyarakat orang asli di negeri Perak. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari segi Perak lah, dari segi orang aslinya, dia adalah kedua teramai selepas negeri Pahang. Ya, kalau kita tahu dari segi orang asli paling ramai di negeri Pahang. So Perak ni adalah yang kedua. Perak ni kita lebih kurang kita ada hampir 62,314 orang. Itu termasuk yang ada di Baling sekali. Ya. Kalau ikut dalam data kita ada 268 kampung. 268 kampung. Satu kampung tu yang berada di sebelah Kedah, daerah Baling, Kampung Lebuk Legung. 62,000. Kalau kita lihatlah masyarakat asli yang paling ramai adalah di daerah Batam Padang dan Mualim. Bayangkan masyarakat asli di daerah Batam Padang dan Mualim je di hampir 24,000. Lagi ramai daripada masyarakat asli di negeri saya. Johor kita lebih kurang kita ada apa? Dalam 12 ke 13,000. Satu negeri Johor. Batam Padang dan Mualim saja lebih kurang ada 24,000. Dan itu menunjukkan yang kita kata daerah tu kita kata dari segi kepadatan ni ramai masyarakat asli lah. Kalau kita nak ke Khmer Highland tu kan, Jalan Pahang tu, itu jajaran tu memang banyak perkampungan orang asli di situ. Tapi kalau kita naik ke Khmer Highland tu sebenarnya tak nampak kan. Kita pergi ke bawah-bawah tu. Ya.
Kalau kita sebenarnya kalau kita nak pergi ke Kemahiran tu, kalau kita lihat ada sebenarnya ada ke kampung asli kata sampai 24 dan sampai kalau di Batam Padang je lebih kurang kita ada hampir 18,000 Batam Padang saja. Ramai. Kalau kita nak ke Kemahiran tu ya, sebenarnya kampung-kampung asli ni dia kena akses masuk lagi. Masuk dalam lagi tu. Dia ada penempatan-penempatan yang kita kata agak jauh jugalah dengan jalan-jalan utama di situ. Ya. Kalau di Batam Padang dan Mualim ni orang aslinya daripada suku kaum Semai. Ini sebut kita di segi demografi kan. Suku kaum Semai. Situ saja suku kaum Semai yang ada negeri Perak saja lebih kurang hampir 32,000. Paling ramai tu. Paling ramai suku kaum Semai berada di negeri Perak. Kedua teramai Temiah. Temiah ramai di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar di belah Sungai Siput. Yang sebut ada nak mana yang orang sekarang terkenal Kuala Lumpur ke nak pergi pelancongan di Sungai Siput, itu yang terdiri daripada masyarakat asli suku kaum Temiah. Dan juga kita ada juga suku kaum ni lah yang kita kata ramai lah. Selain pada di negeri Kelantan, kita ada suku kaum Jahai. Suku kaum Jahai ramai terdapat di belah Hulu Perak. Di belah Hulu Perak. Ya. Dan begitu jugalah di Perak Tengah. Kemudian kita ada juga di Kinta. Ya. Cuma dari segi demografi ni, di Perak ni dia, ialah saya orang Johor kan. Kalau kita orang Johor ni, dia punya akses mudah. Kalau di Perak ni kita ada jalan darat dan juga kita ada jalan air. Nak pergi kampung asli tu kena lalu jalan air. Kereta tak boleh masuk. Itu kita nampak dia punya dari segi demografi orang asli di negeri Perak ni. Dia beza dengan yang macam di negeri lain. Kita kata kereta je boleh sampai. Kalau di Perak ni, di kawasan, contoh salah satu ni di kawasan Royo Belum. Di Royo Belum, di bawah kawalan Taman Negeri. Itu hanya boleh akses by jalan air saja. Dan juga kita ada di kawasan Alpais Banut, ada jalan darat dan juga jalan air. Segi demografi kita, di kawasan Hulu Perak lah. Kita boleh kata kawasannya agak pedalaman. Baru nak tanya tu, pernah sampai tak? Belum, tapi kalau saya ke balik Kelantan melalui Gerik, kita akan lalu lah Royo Belum. Itu cuma lalu jambatan. Dia Okay, jadi Cik Arul, kita tahu kita sedia maklum dalam jabatan telah menyalurkan pelbagai jenis inisiatif untuk membangun masyarakat orang asli. Jadi mungkin Cik Arul boleh kongsikan sedikit lah apakah inisiatif atau bantuan yang telah diberikan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Perak kepada masyarakat orang asli negeri Perak lah, khususnya dalam memperkasakan modernisasi masyarakat orang asli. Okey. Dari segi bantuan yang disalurkan kepada masyarakat asli lah ya. Saya boleh katakan satu lah ya, kalau kita lihat dengan segi suku kaum ni, orang asli ni amat bertuah lah ya. Dari segi bantuan ni dia berbeza ikut negeri. Macam contoh saya ambil contoh di Perak lah. Kita ada contohnya bantuan dari segi modal insan. Di Perak ni kita ada satu dari segi kesihatan, kita ada 3 transit. Kalau di Johor, kalau di contoh lain dia tak ada. Kita di Perak kita ada 3 transit. Kita ada satu transit di kawasan Hulu Perak, satu transit di Kinta, satu transit di Sungai Siput. Kalau ikut dari segi transit ni ialah di mana kita menempatkan ibu-ibu yang kandungannya dalam kita kata lebih kurang 7-8 bulan, ya kita tempatkan di transit, ya kita jaga mereka, ya sehingga mereka kita kata melahirkan anak. Kalau kita kata dari segi dia punya bila dah kita kata dah beri ibu ni dah bolehnya bergerak ataupun dah boleh menguruskan diri, maka kita akan hantar mereka balik ke kampung. Begitu kita jaga mereka. Kita mungkin situ kita tempat lebih kurang 2-3 bulan di transit tu. Kita jaga je. Jaga dari segi contohnya bantuan yang kita bagi ni, kita dari segi makan minum, kemudian dari segi kita kata kemudahan-kemudahan dari segi apa tu kita katakan untuk macam ialah ibu salin kan. Tu kita ada pamper, susu dan pelbagai lagi lah. Ya. Itulah ya. Dan juga di itu dari segi kesihatan lah. Kesihatan selian ni memang bantuan-bantuan perubatan ni banyaklah kita bagi kepada masyarakat asli lah. Memang kita kata ni kebanyakan kalau agensi ni semua kan kesihatan lah. Mereka akan hantar permohonan kepada kita lah. Ya.
Jadi yang seterusnya juga daripada segi kesihatan juga, dari segi pendidikan lah. Dari segi pendidikan, kita juga ada satu yang di Perak ni, kita ada satu untuk catuan makanan. Catuan makanan kepada sekolah-sekolah yang kategori pendalaman. Kita ada 16 sekolah. Untuk tahun ni, ya, saya pun nak ucap terima kasih Alhamdulillah lah, ya, di mana kerajaan Madani, ya, kita kata telah dari segi peruntukan tu telah ditambah nilainya, ya. Amount dia banyak jugalah, di mana kita akan sediakan satu tambah untuk kita memberikan perkhidmatan dari segi catuan makan yang lebih berkualiti. Tak ada lagi kita, kalau dulu catuannya kita ada bagi makanan dalam tin. Sekarang ni kita akan bagi makanan bermasak yang dari segi kita kata yang berkualiti lah, makan yang berkualiti untuk masyarakat orang asli. Ya, kalau saya nyatakan banyak lagi lah, ya, dari segi modal insan, itu belum lagi masuk kita wang saku, ya, belum wang saku, dan juga kita kata yuran pelbagai, dan kemudian kita ada juga bantuan dari segi ekonomi, bantuan ekonomi, bantuan usahawan. Macam di Perak juga kita alhamdulillah lah, di mana kita ada juga bantuan kepada pihak kepada koperasi. Kita ada juga koperasi lah yang dapat bantuan, dan juga kita ada bantuan dari segi ekonomi, bantuan dari segi modal insan, dan pelbagai bentuk bantuan lah, yang kita beri kepada masyarakat asli lah. Ya, termasuk juga dengan dari segi kita, dari segi itu, dari segi ni juga kita dari segi bantuan dari segi infra juga, rumah. Cuma satu lagi kita jelaskan, bantuan-bantuan yang kita bagi ni, kita ada kena ikut, kita kata garis panduan yang kita tetapkan. Itu kadang-kadang bila yang kita ada satu garis panduan yang bantuan kita bagi ni, yang kita kata kriteria-kriteria yang layak untuk kita bantu. Tu kita kena macam ramai yang mohon kepada kita nak rumah. Jadi untuk rumah baru dia ada kriteria-kriteria dia. Jadi setakat di Perak ni kita nak membanyakkan kepada baik pulih lah. Kerana baik pulih ni ramai yang mendapat manfaat lah. Cik Harul, jadi bagaimana pembangunan di negeri Perak ni dapat memberi peluang baharu kepada masyarakat orang? Okey. Pertama, dia macam ni. Perak ni, satu lagi saya nak ucap terima kasih lah kepada kerajaan negeri Perak. Dia bawa Menteri Besar Datuk Seri Syarani, ya. Di mana Perak ni antara negeri yang paling banyak telah mewartakan tanah orang asli. Kita kalau ikut dalam data kita, kita ada lebih kurang dalam 13,373.5 hektar. Hektar yang diwata. 1 hektar bersamaan dengan 2.4 ekar. Jadi cuba kita darab. Saya rasa hampir 30,000 ekar yang telah diwatakan oleh asli. Jadi apabila tanah telah diwatakan, maka mudahlah dari segi kita punya untuk kita bangunkan apabila telah diwatakan. Yang telah diwatakan bawah Seksyen 7, yang telah diwatakan bawah MMK. Ya. Jadi bila tanah diwata, jadi kita dari segi pembangunan tu boleh kita laksanakan. Antaranya kita boleh bangun satu yang kita telah bangunkan bersama dengan agensi. Kita ada satu sekarang TSL, tanaman semula ladang. Tanaman semula ladang ni yang kita telah bangunkan hampir 7,000 hektar. Yang manfaat dia kepada masyarakat orang asli. Yang kita bagi, kita kata, pemberian dalam bentuk dividen setiap bulan. Itu dari segi pembangunan, dari segi tanah. Ya, bila tanah telah wata, maka kita nak mudahlah kita ni juga. Kemudian juga banyak yang jalan-jalan, apabila kerajaan telah menyiapkan jalan. Jadi bila jalan siap tu mudahlah nak akses. Contohnya ambil satu contoh sekarang kita ada projek bersepadu Sungai Siput. Projek bersepadu Sungai Siput yang kerajaan bangunkan daripada 2013 sehingga sekarang 2020. Kita ada lebih kurang 7 komponen yang kita telah bangunkan. Kita boleh lihat apabila siap je projek pembangunan tu, dia manfaat kepada orang asli. Ialah satu dari segi kemudahan mereka untuk akses keluar. Yang paling penting sekarang ialah untuk mereka keluar daripada garis kemiskinan. Mana bila jalan dah ada, mudahlah mereka nak mencari, kita kata dari segi ekonomi.
Tu kalau saya nak ceritakan tu lagi dari segi sukses pencapaian kita juga dengan Bawung bau-bau ni. Kita ada kita ada satu pusat pentadbiran khusus One Stop Center Bawung untuk orang asli. Di mana One Stop Center Bawung tu juga kita tempatkan juga pejabat Jaguar daerah Keluar Kansar. Kalau kita lihat di situ dari segi kita kata ramailah orang asli yang menggunakan situ jugalah. Kita ada sekolah dan itulah kita kata pembangunan di segini ya. Dan satu lagi lah saya nampak lah bila ada pembangunan lah jalan yang saya nampak. Terutamalah satu sebenarnya dia orang asli ni, kawasan kampung orang asli ni, apa dia punya tarikan dia? Topografi dia yang dari segi landscape dia yang cantik. Mereka banyak kita kata akses yang sungai yang jernih, kawasan-kawasan yang kita kata yang apabila jalan ada, maka mudah kita bangunkan ikut pelancongan. Itu dia. Kalau jalan kita kata, kalau contohlah, saya ambil contoh macam di Bawung lah. Projek bersepadu Sungai Siput tu. Apabila jalan siap, maka apa? Maka telah wujudnya kawasan pelancongan. Kalau dulu orang tak tahu tempat tu, sekarang ni orang dah tahu. Saya ambil contoh Kuala Lumpur. Saya difahamkan Kuala Lumpur ni, dia punya story tu ada masuk dalam buku teks. Buku teks KPM tu. Kuala Lumpur. Sekarang ni, dari segi kita kata pelancongan, kalau orang sebut Kuala Lumpur, orang dah terkenal. Kuala Lumpur. Kemudian di kawasan Sungai Siput, kita juga ada kawasan pelancongan Besok, Kampung Besok. Dan juga kita ada kawasan pelancongan yang di Legap. Apa lagi kawasan pelancongan lagi. Jadi itulah saya kata bila dengan adanya jalan ni ya, maka kita akan wujudnya kawasan-kawasan pelancongan. Jadi Syarul, mungkinlah kita dah tahu banyak pencapaian telah dicapai di negeri Perak, khususnya kepada masyarakat orang asli di negeri Perak lah. Mungkin Cik Arul boleh kongsikan di sini sekali apakah program yang akan atau telah dilaksanakan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk tahun 2025. Okey, untuk tahun 2025 ni. Sekarang ni untuk tahun 2025 ni, macam saya sebut tadi kawasan pelancongan. Sekarang ni kawasan-kawasan pelancongan ni dibangunkan oleh koperasi. Dibangunkan oleh koperasi, bukan koperasi orang asli. Jadi di peringkat 2025 ni, kita dalam perancangan supaya yang koperasi-koperasi ni, kita dalam perancangan untuk mereka kita mengadakan satu libat urus, perjumpaan untuk supaya mereka ni jelas tentang hala tuju mereka. Dan koperasi ni kita kena bimbing mereka. Koperasi orang asli ni memang kita kena bimbing mereka. Ya. Dan juga untuk perancangan tahun 2025, kita dalam perancangan satu ialah kita nak kawasan-kawasan pelancongan yang dibangunkan oleh koperasi. Ya, kita akan cuba buat libat urus perjumpaan dengan koperasi ya, untuk kita bantu mereka lah. Kadang-kadang ada koperasi ni yang kadang-kadang yang kita lihat kadang-kadang ada sesuatu perkara yang mereka perlu, mungkin ada skop yang mereka boleh mendapat bantuan yang mereka tak tahu. Cuma dalam baru-baru ni saya sebut besok lah, saya faham kita dapat kelulusan daripada HQ lah untuk bantuan grant bantuan koperasi sebanyak 10,000. Jadi saya nak ucap terima kasihlah kepada Ketua Pengarah yang telah meluluskan. Dan juga untuk yang program-program tahun kita kata 2025 lah. Dan di Perak juga, ni lah target kita 2025 ni kita nak memantapkan dari segi pembangunan komuniti yang telah melaksanakan projek sejati madani. Untuk makluman di Perak ni kita ada dapat kelulusan 33 komuniti yang telah mendapat kelulusan sejati madani. Satu komuniti dapat 100,000. Jadi kalau ada 33, 3.3 juta. Jadi ada projek-projek yang kita kata sedang dan juga projek-projek yang akan kita buat. Jadi ini sekarang di peringkat Jaguar kita kena membantu komuniti lah supaya projek sejati madani ni mencapai matlamatnya. Apa matlamat dia? Satu, kita nak memperkasakan komuniti. Ya. Yang keduanya, kita nak bila adanya projek ekonomi, kita nak mengeluarkan komuniti orang asli daripada garis kemiskinan. Itu amat penting sekali. Itu poin dia.
Ya, Komuniti keluar daripada garis kemiskinan. Dan juga kita nak juga bila ada sejati madani, dia beza tau saya nampak sejati madani bagusnya. Di mana sejati madani ialah kita bagi empower, kita bagi kepada komuniti untuk menguruskan. Bukan kita pada mereka dari segi perolehan, dari segi perancang, semua komuniti uruskan. Semua Z. Dia bukan Jakua. Kalau Jakua kan kita nak kenakan kita ada produser kewangan kita kan. Tapi dia komuniti ya. Ya, sebab kalau mereka kenal pasti pembekal mana yang mereka nak, mereka sendiri boleh terus melalui pembekal tu. Sebab saya rasa sudah tiba masanya kita orang asli ni kan komuniti berdikari lah ya. Berdikari untuk menguruskan sendiri ekonomi mereka. Dia landasannya tepat lah boleh. Ya, tu saya nampak projek Sejati Madani ni dia memang yang diperkenalkan oleh PMX kita lah tahun lepas lah. Memang kita kata memberi manfaat lah. Saya ambil contoh lah dari segi pencapaian kita lah. Satu, kita dah ada yang projek yang kita dah berjaya lah, yang sekarang dah mula jual produknya. Kita ada madu kelulut di Kampung Bekoh. Dia dah jual dia punya produk kelulut dia. Kemudian kita ada satu di belah Besok, Kampung Besok. Dia dah run dia punya ikut pelancongan. Mereka beli ATV, mereka beli barang-barang untuk peralatan chalet. Jadi saya jemputlah ni datang ke Kampung Besok guna ATV ni. Ikut pelancongan di situ. Sebab di Kampung Besok tu saya difahamkan kita ada satu kursus PTD yang akan buat di sana. Seramai 114 orang. Dia ada tarikh. Mereka akan buat situ. Jadi apa tahu? Jadi kita nampak bila kawasan orang asli tu dia bangun ikut pelancongan, maka pihak luar akan nampak. Dia secara tak langsung kan orang luar akan datang tempat kita. Ini dengan ada apa? Ini kerana adanya pembangunan jalan infra. Kalau tak ada jalan, macam mana kita nak ni? Okey, jadi ni Encik Arul boleh kongsikan dengan semua struktur Jakua Negeri Perak dan Kedah termasuk maklumat pejabat daerah dan cara bagaimana orang masyarakat orang asli di luar sana untuk dapatkan maklumat atau bantuan? Okay. Jadi untuk yang struktur pentadbiran di Perak ni ya. Satu kita staf Jakua ni kita ada hampir lebih kurang 180 orang. Okey. Ya. Macam di Batam Padang, saya ambil contoh di Batam Padang. Di Batam Padang kita ada pejabat pentadbiran dan juga kita ada satu RPS. Okey. Satu RPS yang terletak di belah sungai. Kenapa kita kata ni ada perlunya pejabat pentadbiran RPS ialah nak memudahkan orang asli mendapat perkhidmatan. Jadi tak perlu mereka nak datang ke Tapah. Dia ada stop center kan. Dan juga kita ada satu tu adalah kita pejabat kecil di Mualim. Sebab masyarakat asli di Mualim lebih kurang hampir 6,000. Jadi mereka terus saja berusaha dengan pejabat kecil di Mualim. Jauh untuk nak pergi ke macam di Kinta, ya. Kita ada pejabat pentadbiran di Kinta dengan ketua oleh pekuat. Kemudian kita ada satu RPS juga. Okey, ada rancangan pejabat RPS Ulu Kinta. Okey, ya. Ulu Kinta. Jadi yang mana di kawasan RPS Ulu Kinta, jadi mereka boleh terus datang ke RPS. Tak perlu nak datang ke pejabat daerah Kinta yang terletak di Batu Gajah. Jauh. Okey. Kemudian kita ada Perak Tengah satu saja untuk kita. Kemudian yang satu Kuala Kangsar. Ya. Jadi Kuala Kangsar ni kita pejabat pentadbiran kita base-nya adalah terletak di One Stop Center Bau. Saya sebutkan tadi. Jadi kenapa pejabat kita di situ? Kerana orang asli Sungai Sipun yang paling ramai di situ. Ya. Kemudian kita pergi kepada daerah Ulu Perak. Yang saya sebut tadi daerah Ulu Perak ni antara yang paling pedalaman sekali lah. Daerah Ulu Perak kita punya pejabatnya di daerah Geri dan kita ada 3 RPS. Rancangan pejabat RPS. Satu kita terletak di Puskemah. Sebab Puskemah ni nak pergi satu jalan darat, satu lagi kena naik bot. Kita ada satu, jadi kita ada pejabat pentadbiran di RPS. Yang kedua kita ada pejabat pentadbiran di RPS Dalam. Yang ketiga kita ada pejabat pentadbiran RPS di Banon. Jadi pejabat pentadbiran RPS tu memudahkan orang asli untuk kalau ada apa-apa di peringkat Jakua mudah kita nak bagi bantuan dan juga mudah juga orang asli untuk dapatkan apa-apa info ataupun bantuan daripada pihak Jakua. Dan jangan lupa juga kita ada juga dari segi negeri kita ada pejabat ni lah. Kita pejabat pentadbiran negeri yang terletak di Ipoh. Dia cara dia bawa kan. Saya membayangkan seluruh demografi mana tempat-tempat tu kan. Bila pergi ke kemah tu saya dah terbayang.
atas bawah, jalan air, jalan darat kan. Betul. Jadi penonton, sememangnya Jabatan Masyarakat Orang Asli di Negeri Perak dan Kedah ni beruntung. Kita ada seorang pengarah yang luas pengalamannya. Banyak ilmunya yang boleh dikongsikan. Dan saya kira apa yang telah dikongsikan oleh tuan pengarah kita ni memang sangat padat Ya, dan rasanya ia adalah amat penting untuk masyarakat orang asli di negeri Perak khususnya. Betul tu Azli. Terima kasihlah Cik Harul atas sudi datang ke kita punya podcast Sembang Orang Kita singkat episod kali inilah. Dan harap kita boleh bekerjasama lagi dengan Cik Harul di negeri Perak. Terima kasih Cik Harul. Saya pertama nak ucap terima kasihlah menjemput saya. Jadi saya harap kalau ada jemputlah lagi lah. Sebab dari segi pendengar kami ni saya ialah umum lah. Perak ni kita ada detail-detailnya lagi lah. Kalau kita nak cerita detail tu lagi banyak lah. InsyaAllah. Pada saya banyak yang kita kata bantuan yang kerajaan bagi kepada masyarakat asli lah. Setiap negeri dia ada bantuan-bantuan dia, dan setiap negeri ada dia punya pencapaian dia. Betul tu. InsyaAllah kita akan turun ke Perak pula. So semua masyarakat di luar sana, apa-apa maklumat boleh berhubung dengan JAKUA negeri dan juga daerah. Baik Azli, kita berehat sebentar untuk kita menjemput tetamu kita menjamu hidangan kuih raya yang disediakan. Silakan Cik Harul. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamat dan membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Bertemu kembali kita dalam podcast Sembang Orang Kita. Untuk program ni Azli, kita tak nak cakap banyak. Jom saksikan rangkuman video yang telah disediakan. Banyak kan Mira? Ini semua adalah bukti yang JAKUA banyak bekerja dan memberi khidmat kepada masyarakat di luar sana, khususnya kepada masyarakat orang asli. Azli, pernah pergi tak Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun? Pernah dengar? Pernah dengar, tapi saya tak pernah sampai lagi. Apa yang ada kat sana Mira? Okey Azli, dekat sana ini adalah pusat tempat yang menarik dan pusat ini ada pelbagai macam-macam tradisi berkenaan dengan orang asli. Dan tim kita sebenarnya dah pergi meninjau tempat situ, dah pergi menarik. Jom kita saksikan video yang telah disediakan.
kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Azman Sab, pengurusi JPKK OA Kampung Orang Asli Sungai Bumbun, merangkap pengurusan Pusat Kraft Orang Asli sinilah. Penubuhan Pusat Kraft ni ditubuhkan ataupun dibina pada sekitar tahun 2007 oleh pihak Jakwa melalui Kementerian Luar Bandar ketika itu dan juga Kraftangan Malaysia lah. Kraftangan Malaysia di bawah program Satu Daerah Satu Industri SDSI ketika itu. Okay, tujuan objektif utama pembinaan ini tempat ini adalah sebagai satu pusat ataupun satu tempat di mana masyarakat kami terutamanya pengusaha kraftangan dan juga kebudayaan berkumpul ataupun membuat satu produk lah. Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun merupakan inilah tempat bagi kita lebih fokus kepada komuniti Mahmeri lah, sebabnya kita ada dua produk ataupun inilah yang kita ada lah. Yang pertama ialah persembahan tarian topeng lah, dan keduanya ukiran kayu, topeng dan juga patung lah yang sememangnya mendapat perhatian daripada pengunjung, pelawat, pelancong lah. Antara produknya kalau kita lihat ni ada contoh harimau berantai. Harimau berantai ni ukiran kayu lah daripada kayu nira batu yang dihasilkan oleh komuniti kita lah di sini. Selain itu juga kita ada tarian topeng yang sememangnya saya rasa bagi masyarakat kita ni di Mahmeri ni kita sajalah yang ada lah untuk tarian topeng ni. Kami berkumpul mengambil produk-produk daripada komuniti kita lah. Maknanya di sini kita di samping kita menyimpan, kita juga mendokumentasi bersama dengan pelbagai pihak lah, daripada universiti dan sebagainya untuk dokumentasi produk yang kita ada lah. Selain itu juga kita mempelbagaikan produk-produk kita. Selain itu kita sentiasa membuat aktiviti lah, aktiviti yang berkaitan dengan memelihara warisan kita lah, aktiviti pelancongan, bengkel dan sebagainya lah. Penting bagi masyarakat kita ni memelihara ataupun mengekalkan tradisi lah ataupun seni warisan yang kita ada lah. Kita banyak produk-produk ataupun perkara yang ni lah yang perlu kita pelihara lah, seperti ukiran kayu, anyaman ataupun pelbagai seni lah, jerat dan sebagainya yang kita perlu pertahankan lah ataupun perlu kita pelihara dan perlu kita memastikan bahawa golongan-golongan belia ataupun generasi-generasi baru ini tahu macam mana cara ataupun tahu menjaga ataupun memelihara seni warisan inilah. Pusat Kraft ini sentiasa terbuka. Kita banyak pengisian aktiviti yang kita boleh buat di sini. Antaranya kita ada demonstrasi ukiran kayu, demonstrasi anyaman, makanan, menyumpit dan juga perkahwinan. Selain itu juga kita boleh merasai ataupun menyertai bengkel-bengkel bersama dengan pengusaha-pengusaha kraft kita lah. Jom ramai-ramai ke Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, terokai budaya dan warisan Mahmeri. Jom ke sini.
Macam-macam Amira. Saya baru tahu rupanya dekat situ ada aktiviti yang pelbagai. Ada tarian, ada craft tangan, dan ada apa lagi tu, kenyunikan lain yang berkaitan dengan orang asli. InsyaAllah kalau ada kelapangan mungkin saya boleh pergi bersama keluarga. Okey, boleh Azli. Datanglah. Terutamanya lagi meriah waktu dia masa hujung minggu. Ramai pelancong di sana. Okey. Okey Mira, kita telah pun disajikan dengan penjelasan berkaitan dengan isu semasa. Settle. Kita pun telah menunjukkan semua program-program yang kita telah buat di Jabatan Kemajuan Orang Asli. Settle. Dan kita pun dah bawa kepada penonton kita untuk melihat seni kraft di pusat kraft orang asli di Pulau Keri. Now, kita nak bawa semua penonton untuk pergi bercuti dan healing di ke mana Mira? Temuan Homestay Port Dickson. Temuan Homestay Port Dickson Negeri Sembilan. Jom kita saksikan video yang disediakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Alimin. Hari ini saya nak bawa anda ke mana? Ke Port Dickson, iaitu Temuan Homestay. Untuk segmen usahawan kali ini, kita berada di Temuan Homestay Port Dickson, iaitu kampung orang asli Bukit Kepong Pasir Panjang Negeri Sembilan. Homestay ini diusahakan sendiri oleh Puan Izan dari suku kaum Temuan. Temuan Homestay ini adalah satu tempat yang menawarkan penginapan yang berkonsepkan rumah tradisional orang asli. Dan juga kita menawarkan pelbagai aktiviti tradisional yang lebih kepada aktiviti orang asli lah yang terdapat di Temuan Homestay. Okey, tubuhnya Temuan Homestay ini bermula daripada tahun 2017. Pada masa tu saya cuma buat aktiviti sahaja atas dasar suka. Dia bukan kita kira satu bisnes, tak. Pada mula memang saya buat suka-suka saja. Tapi setelah saya buat aktiviti saja, dia dapat permintaan yang di mana pelanggan nakkan satu penginapan. Kebetulan pula masa saya buat aktiviti tu memang tempat saya ada satu pondok. Pada mulanya satu pondok tu orang tua lah, bapak saya buat satu pondok. Sebenarnya untuk tempat rehat lah, masa macam rehat-rehat petang kan. Tapi disebabkan saya ada buat aktiviti, so pelanggan fokus kepada rumah pondok tu untuk dia nak menginap kan. Jadi saya tercetus di situlah di mana pelanggan meminta untuk pondok tu disewa. Jadi permulaan saya start 2019. Saya buat dua sahajalah, 2 unit, tapi saya mendapat permintaan juga. Jadi saya kembangkan lagi lah daripada 2 hingga setakat ni 5 unit yang saya ada, boleh menginap dalam 20 pax. Dan sementara tu ada lain jugalah penginapan, macam saya ada sediakan tapak kemah untuk sewa, dan juga banyak lagi lah aktiviti yang saya sediakan. Saya memilih konsep penjagaan homestay ni. Saya nampak dia ada permintaan, dia ada potensi untuk saya teruskan penjagaan ni lah. Antara pakej yang ditawarkan di sini adalah 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam pada harga serendah RM150 termasuk penginapan, makan dan aktiviti. Bukan saja dapat berdamai dengan alam semula jadi, ibu bapa yang membawa anak-anak tidak perlu risau kerana di sini terdapat aktiviti dan juga permainan yang sesuai di peringkat umur kanak-kanak. Tarikan dan kelainan Temuan Homestay di sini adalah di sini customer boleh merasai bila tinggal di sini boleh merasai
suasana kampung, boleh merasai rumah pondok-pondok tidur, rumah atap kan, dia sejuk. Satu keunikan di Temuan Homestay ni boleh merasa aktiviti yang menarik, seperti contoh menyumpit, boleh belajar anyaman, boleh belajar masakan dan banyak lagi lah. So kalau nak dibandingkan kat luar, saya rasa untuk aktiviti memang tak ada lah, memang tak ada di luar, cuma hanya ada di Temuan Homestay sahaja. Anda juga dapat mempelajari budaya dan tradisi suku kaum Temuan seperti menyumpit, melastik sambil mengenali makanan tradisi orang asli di sini. Jika anda mahu ke sini, anda tidak perlu risau kerana di sini juga mempunyai kelengkapan seperti kebun dan tanaman, tandas awam dan berhampiran dengan pantai Port Dickson. Okey, untuk nasihat belia anak orang asli kita yang mana berminat untuk mencuburi bidang usahawan ini, satu je pengalaman daripada akak lah. Kita kena minat dulu, minat sesuatu benda, baru kita boleh buat. Tanpa minat tu rasa dia tak jadi. Pertama minat, kedua kena rajin, ketiga kita mesti berani. Jadi untuk nak mencuburi bidang ni, dia tak boleh ada putus asa, dia tak boleh ada kecil hati, dia tak boleh. Kita kena abaikan semua tu. Dia kalau dah buat satu benda, terus je. Kalau yang sikit-sikit tu, kira tutup mata je lah. Baru kita boleh pergi lebih jauh lah. Fasa tu biasa, dia akan ada fasa 1, fasa 2 tu biasa. Okey, kepada sesiapa yang mencari kelainan, keunikan lain daripada yang lain, bolehlah datang ke Temuan Homestay Port Dickson, kerana kami menawarkan pelbagai homestay yang ada di sini, lebih kepada rumah-rumah temuan orang asli. Dan juga kita menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik, seperti kita ada sediakan menyumpit, belajar anyaman, belajar masakan dan banyak lagi lah. Untuk membuat tempahan, anda bolehlah berhubung di nombor saya sendiri, 019 35 95 237. Atau untuk info lain, boleh juga mengikuti di Facebook Temuan Homestay Port Dickson. Okey, untuk orang kita, mohonlah ramai-ramai datang ke Temuan Homestay Port Dickson. Dekat sini aku ada menyediakan rumah-rumah orang kita, mana yang nak mengasah duduk rumah kampung, rumah orang asli Temuan, orang kita, bolehlah datang ke sini. Aku juga ada buat aktiviti orang kita lah. Sebagai contoh, aku ada buat menyumpit, belajar anyaman, belajar masakan, dan banyak lagi lah. Sebab orang kita dah banyak tinggalkan benda-benda sejarah kan. Jadi untuk nak kekalkan kita punya budaya, bolehlah datang ke Temuan Homestay. Boleh berhubung dengan aku sendiri, nama aku Izan, di nombor 019 35 95 237, atau boleh juga tengok aku punya Facebook. Dekat situ banyak info-info yang aku terima, pelanggan-pelanggan yang boleh dapat info kat situ lah, di Facebook Temuan Homestay Port Dickson. Azli, okey, bila saya nampak suasana dekat Temuan Homestay tu Azli, saya nak pergi sana lah. Bukan setakat dapat bercuti ya Azli, dapat meluangkan masa dan melakukan aktiviti bersama keluarga. Sangat unik dan menarik, nampak kelainan berbanding homestay lain. Kepada semua di luar sana yang nakkan kelainan seperti aktiviti-aktiviti menarik dan juga persekitaran di Temuan seperti Temuan Homestay tu, jom ramai-ramai kita pergi ke Temuan Homestay Port Dickson. Jom kita.
Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Okey Mira, ada ikuti tak Facebook yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita? Okey, ada apa tu Azli? Okey, kat sini saya nak sharekan muat naik daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita kepada anak-anak orang asli kita yang telah mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa di Busan, Korea. Wow, Busan Korea Ya, betul Mira, kan? Ya, betul Mira. Untuk segmen ikon kita pada hari ini, kita nak membawa 3 ikon cilik orang asli kita yang telah berjaya memenangi pingat emas di International Robot Olympiad untuk kali ke-26 di Busan, Korea Selatan. Mira. Selamat datang kepada adik-adik kita yang hebat dan juga 2 orang guru. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi luangkan masa datang ke podcast Sembang Orang Kita. Okey, apa khabar adik-adik? Boleh kenalkan diri? Nama kami Fizri Robins, anak lelaki Runajai. Fizri. Sebelum ni saya bersekolah di SK Permata Gredang Pekan Pahang. Sekarang saya bersekolah di SMK Sultan Ahmad. Oh, SMK. Ni seorang lagi ni? Nama kami Hafizi. 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 Saya sekolah di Permata Gredang. Sebelum ni saya sekolah Jangan. sekolah SMK Depan. SMK Pekan. Okey. Seorang lagi? Nama saya Matthew Jambai, anak lelaki Karung. Okey. Saya sekolah di SK Permata Gredang. Umur saya 12 tahun. Fizri, Fizi, Matthew. Tapi biasanya kan adik-adik OA ni dia ada nama kampung dia tau. Ada timbangan. Ada ke? Ada nama? Ada. Kalau saya Fizri Robins ni, kalau nama timbangan Cubin. Oh, Cubin. Cubin. Okay. So kami boleh panggil Cubin lah. Cubin. Ni Fizi? Nama saya Apong. Apong. Matthew? Kalau Matthew je lah panggil. Matthew sahaja. Okay. Baik, tahniah. Kami di Jakwa mengucapkan ribuan tahniah kepada pemenang-pemenang kita ke atas kejayaan di Korea Selatan. Mungkin sebagai permulaan boleh kongsikan sedikit mengenai pertandingan Iro ni dan juga persiapan dari sudut mungkin dari pandang cikgu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sudi menjemput kita orang. Okay. Untuk saya kenal lah, nama saya Cikgu Wan Rahmat Wajid Ismail. Sekarang mengajar di SK Mata Gredang. Tak terlambat ucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya. Untuk cabaran. Antara cabaran ataupun persiapan. Persiapan kita untuk pertandingan Aerox ni, maksudnya kita diberi di peringkat awal lagi kita dah dedahkan macam mana pertandingan ni. Jadi kita fokus nak buat satu lebih ke arah inovasi. Jadi persiapan kita train anak murid ni macam mana nak tackle atau nak selesaikan satu isu yang dia beri. Contohnya macam mana nak selesaikan isu secara kata orang on the spot lah. Penyelesaian masalah. Sebab kita tak tahu situasi apa yang murid perlu lalui di sana. Kita tak tahu soalan apa yang murid kena laksanakan di sana. Baiklah, faham. Jadi lebihnya kita lebih ke arah kata orang menyiapkan dia orang dari segi pertuturan ataupun persembahan dari segi presentation, dari segi bahasa. Itu kita titik beratkan. Technical pun kita amat titik beratkan contoh macam mana robot tu berfunction. Jadi kita train. Selalunya kita buat latihan ni selepas waktu sekolah. Okey. Dan juga hari Sabtu lah. So macam mana boleh dapat tahu pertandingan ni? Pertandingan ni sebenarnya di bawah kata orang bawah BPSH dan dengan kerjasama Petrosan tu. Petrosan dan juga pihak jabatan negeri masing-masing lah. Dia rutinnya bagian pengurusan sekolah harian KPM ya? Ya, BPSH. Jadi dia ada satu program, nama program tu Tech for All. Jadi Tech for All ni Teknologi for All. Teknologi for All. Jadi dia khusus untuk sekolah-sekolah asli. Sekolah-sekolah asli, baik, faham. Jadi daripada program tu lah lahirnya yang kita boleh menyertai Aerox ni. Jadi dekat daerah lagi kita dah dikata orang diketengahkan macam mana Aerox ni atau pertandingan di mana. Okey.
So, apakah yang mendorong murid dan pihak sekolah untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan ini? Dari pihak sekolah dan juga kita akan tanya adik-adik jugalah. Cik dulu saya perkenalkan diri saya. Okey. Saya Cikgu Muhammad Zuhairi bin Omar. Okey. Nama ayah saya tu. Aku sebenarnya penyelaras robotik dan juga guru perlengkaran kurikulum. Okey. Perkhidmatan Kelang. Sekali lagi selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya cikgu. Bagi saya lah yang cikgu Wan saya sendiri, kerjaan kami ni bukan hanya datang dari kami dan juga anak-anak murid sajalah. Kerjaan ini bagi saya adalah hasil dari circle kita lah, circle kami yang mana dari segi sekolah sendiri, dari segi pengurusan tertinggi lah pentadbir sekolah, pengurusan pengurusan pentadbir, guru-guru dan juga pihak PPD sendiri, pihak JPN, pihak JPN dan juga KPS sendiri yang banyak membantu memudahkan urusan perjalanan kami ke sana. Dan selain itu juga pihak-pihak yang terlibat dalam membantu dari segi faktor keuangan khususnya, yang mana kita tahu untuk perjalanan ke sana ni kita mempunyai isu tentang kewangan yang mana kita memerlukan dana untuk perjalanan ke sana. Jadi pihak-pihak yang terlibat seperti pihak Orako, pihak Petronas, Petroscience sendiri, Yayasan Pahang, Kementerian, YB Menteri Diraja, MB Menteri Bersama sendiri, Datuk Niza, YB Esko Menteri Sains dan Teknologi Kerajaan Pahang sendiri sentiasa memberi sumbangan dan dorongan untuk kami sendirilah, untuk YB Menteri Fadina Siddiq juga membantulah setakat ni banyak yang support, memudahkan dan memberi suntikan lah ada dari segi kewangan dan juga motivasi untuk kami. Okey, dari sudut adik-adik, apa yang mendorong? Apa yang mendorong ni? Mendorong adik-adik. Apa yang mendorong Cubing untuk join pertandingan ni? Rasa tertarik macam mana? Aku rasa aku nak ni lah. Macam mana? Berminat main robotik? Berminat atau memang dipaksa oleh cikgu? Memang minat dengan robotik ke? Saya pada mula mula-mula saya tak minat. Tapi saya tengok abang-abang saya ajar saya seronok, sebab saya tengok tu memang seronok menguji minda kita untuk belajar coding daripada laptop. Maksudnya daripada laptop tu dah seronok buat coding untuk gerakkan robot-robot tu, fungsi-fungsi robot tu. Macam mana pula dengan ni? Apa nama dia? Apong. Apong suka robot. Apong suka main apa? Saya juga buat Dia suka buat robot. Dia suka buat robot. Permainan dia boleh membina robot. Membina robot. Membina robot. Okey. Maksudnya Apong dia dah pandang ke depan. Apa fungsi robot tu Apong dah nampak nak buat macam mana. Betul. Mereka dia pandai untuk mereka bentuk. Yang untuk di air robot ni pun hasil tangan Apong lah. Dia yang bina robot. Fungsi robot tu kan. Dia mastermind lah. Mastermind. Untuk makluman juga, bulan 12 tahun ni pun dia orang berdua ni lah pergi bertanding di MAX International di Yantai. Oh iya ke? Di Shenzhen. Shenzhen, China. Mungkin cikgu, mungkin cikgu ke atau adik-adik kita boleh jawab dalam satu-satu kejayaan. Dia pasti ada cabaran dia. Mungkin cikgu, Apong, Cubin atau Matthew boleh kongsi apa cabaran yang adik-adik ni hadapi semasa dan sebelum dan semasa pertandingan. Cabaran. Apa yang susah Matthew? Matthew. Saya tanya Matthew pula. Reason tu senang je. Oh, senang je. Yang susahnya bila? Susah tu masa nak jawab soalan yang dia bagi tahu. Secara mengejut tu. Spontan. Semua. Okey, faham. So selain itu, cabaran apa lagi yang ada? Dari segi apa? Berlatih dalam 5 minit tapi masa bertanding tu dia bagi 2 minit je. Oh, masa. Dia asalnya 5 minit tapi waktu tu juri kata 2 minit saja berlatih. Jadi kita distrikkan mana idea mana yang penting. Okey, faham. Dari segi cabaran apa? buat robot. Cabaran Najib masa nak buat robot.
pengalaman saya masih buat robot tu susah juga. Robot tu. Okey. Cabaran bagi kami adalah macam kita orang berlatih kat sekolah ni lain, contohnya dia bagi 3. Satu untuk membersihkan pantai dan pelabuhan untuk menarik pelancong ke negara kita. Itu dari segi cabaran yang dihadapi oleh kita punya atlet. Macam mana pula cabaran dekat cikgu yang pengurus dia ni? Untuk cikgu pula cabaran kita tahulah dia maklum. Pertama untuk menarik minat dia. Sebenarnya makluman kepada tuan, saya robot di Perkhidmatan Kelantan bermula seawal 2019. Okey. Sebab tu kan Cuping kata tadi dia lihat asalnya dia tak berminat, tapi oleh kerana abang-abang dia jadi bermula 2019 memang kita sertai tiada pun. Kata orang just menyertai saja. Okey, baik. Jadi selama 4 tahun saya mengasuh jadi ramai lahir minat. Jadi itu cabaran pertama. Macam mana kita nak asuh ke minat dulu. Sebab dari situ bila dia minat, lahirlah dia orang hadir ke sekolah selalu. Okey, cikgu. Saya cabaran utamanya bagi saya, kita kadang-kadang kita di sekolah merasa ni kita agak tinggalan dari segi teknologi. Teknologi dan juga kemudahan lah latihan. Jadi bagi saya itu adalah salah satu kekangan dan juga untuk kita mendapatkan ilmu dan juga bersaing lah dengan sekolah-sekolah yang lebih maju dan juga negara-negara yang lebih hebat lah. Jadi bagi saya itu cabaran utamanya kita sendirilah cikgu kan. Cikgu kena improve sendirilah. Kita kena belajar, kita kena jumpa istilahnya mentor-mentor lah untuk kita sama-sama belajar dan juga kita berkongsi dengan anak-anak. Okey, cikgu untuk tu mungkin adalah harapan atau kata-kata semangat yang untuk mungkin adik-adik boleh kongsikan kepada rakan-rakan sana ni kat luar sana yang teringin untuk mencuburi bidang reka cipta, atau mungkin boleh bagi kata-kata semangat supaya mereka boleh terus untuk mencipta kejayaan. Boleh kata-kata semangat. Harapan saya semoga yang tak tahu apa itu robot, apa itu STEM, apa itu teknologi. Saya harap selepas ini mereka dapat mengenali macam memahami lah lebih lanjut. Ni Fizi. Dia malu-malu. Matthew, harapan Matthew. Dekat rakan-rakan di luar sana. Rakan-rakan yang berminat dengan robot cipta robot ni. Kalau berminat, tunjuk cara yang baik. Kena datang sekolah hari-hari. Kena datang sekolah hari-hari. Belajar main robot. Dengar cakap cikgu. Dengar cakap cikgu. Okey. Jangan degil. Jangan degil. Banyak mencuba. Jangan takut. Itu semua asas-asas kepada sebuah kejayaan. Betul. Jadi Mira, bukan mudah untuk apa nama ni, adik-adik kita nak mencapai tahap tinggi ni. Sebenarnya Aziz terpegun dengan kejayaan adik-adik ni. Sebabnya macam Aziz cakap, bukan mudah nak mencapai tahap yang tertinggi, lebih-lebih lagi dalam pertandingan antarabangsa. So kita sebenarnya mengharapkan lebih ramai masyarakat orang asli di luar sana menempa nama dalam semua bidang lah. Semua bidang yang mereka ceburi lah. Tak masalah. Terima kasih cikgu lagi sekali kami ucapkan kerana sudi luangkan masa bersama kami dan adik-adik. Selalu datang KL kan? Selalu. Pergi ajaklah cikgu. Tapi di sebenarnya raya ni kita nak bagilah duit raya. Ada sikit. Mari sini. Kakak bagi. Bagi dua. Ingat ada 4 lah. Lepas tu biasa untuk cikgu sekali. Hari raya tau. Dan juga sebenarnya bagilah. Alright. Okay. Nanti pesan kat kawan-kawan lah. Semoga berjaya. Okey, kami juga mengucapkan terima kasih lah kepada pihak sekolah. Tak lupa juga pada keluarga kami lah. Kerana kata orang, kejayaan ni bukan milik kita, milik bersama.
Dari kalau tak ada warga sekolah, keluarga, komuniti, pihak-pihak pejabat PPD, pejabat JPM juga KPM tidak membantu. Dan juga JAKUA sendiri. JAKUA sendiri tak lupa. Sendiri membantu. Terima kasih lagi sekali lah daripada pihak kami, pihak produksi kan, sebab sudi meluangkan masa bersama-sama kita berkongsi kejayaan adik-adik kita kan, Mira. Jadi kalau terima kasihlah kalau macam tu. Baiklah Mira. Okay. Seperti biasa kita telah sampai ke segmen ikon kita. Jadi bila dah selesai segmen ikon kita bermaksud kita telah sampai ke penghujung rancangan. Jadi daripada kami semoga perkongsian daripada kami pada kali ini dapat memberi input dan impak kepada masyarakat orang asli di luar sana. Mira. Terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa bersama kami pada siri ini. Kita berjumpa pada siri yang seterusnya dengan topik yang lebih menarik. Sebelum saya tamat ya Azli, bagi saya berpantun sedikit. Okey. Boleh. Buah selasih, buah kelubi di dalam dulang hidangan pagi. Terima kasih daun keladi sehingga kita berjumpa lagi. Dia siap pantun dia. Jadi untuk itu sekali lagi kami kepada semua penonton dijemput follow, like, komen dan share semua platform media sosial Jabatan Kemajuan Orang Asli. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta.